Hello guys, so hari ni aku nak share video ni tentang sebuah kereta yang termahal di dunia dan di Malaysia. Kereta ni ialah kereta Bugatti Divo. Bukan Ducati, iaitu Bugatti Divo. Kereta ni hanya 40 biji di dunia. Hanya the chosen one memilikinya, bukan orang Hollywood, bukan orang artis, bukan orang kaya raya yang boleh beli kereta ni. Hanya orang yang terpilih oleh hello, saya daripada Bugatti dunia. Awak nak beli kereta saya tak? Dia macam gitu. Dia akan call kau. Kau yang terpilih, dia akan call, kau nak beli tak? Kalau kau nak beli, kau akan pergi tempat event dia. Kau boleh beli kereta kat situ, kau tengok kereta situ. Kau boleh beli kereta tu lah. Kalau sekali dia tak call kau pun, walau kau kaya macam mana pun, tak dapat dia. Boleh kira salam sajalah. Okey, kita ni anggaran 25 juta hingga ke 30 juta. Tak termasuk duty import dan duty excise. Excise ni adalah, nanti aku cerita apa duty tu. Kalau termasuk duty, duty cukai tu semua, kau tahu kereta ni anggaran berapa? 50 juta ringgit Malaysia. 50 juta ringgit Malaysia. Wow, kalau aku ada 50 juta pun aku tak beli kereta ni. Buat apa? Besi buruk. Tapi kereta ni kira kereta collector. So kereta ni akan datang pun mencecah lebih 50 juta. Maybe lebih, dah terlalu lebih sampai kau gigit jari je lah. Mati hidup balik pun tak mampu kau beli kereta ni. So, kereta ni capacity engine mempunyai 8.0 liter kuat turbo dengan horsepower 1500 horsepower. Kelajuan 0 ke 100 hanya 2.4 saat. Wow, dia macam kita terbang ke bulan, meroket, laju. So, kau nak tahu siapa yang memiliki kereta ni? Kereta ni dimiliki oleh seorang hartawan di Malaysia. Dan dia merupakan orang yang kumpul kereta-kereta rare, kereta-kereta mahal, kereta-kereta, iaitu JP Chin. Kalau kau tengok, kau juga kau pergi TikTok, kau cari search JP Chin ke, kat YouTube kau tulis JP Chin ke, so kau kenal siapa dia. Dia ialah salah seorang yang memiliki Bugatti Divo. Okeylah, sampai di sini saja. Kita akan jumpa di next video. Aku akan ceritakan pasal macam-macam pasal otomotif, InsyaAllah. Pasal kereta, pasal motor ke, tapi aku akan cuba buat upload video setiap hari. Kita akan jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum.